19 Ogos 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, saya nak tekankan pada kali ini ayat ke-18, 19 dan kemudian peringatan amalan Allah kepada golongan yang ingkar terhadap hakikat hari kiamat. Jadi teguran yang diberikan kepada Nabi SAW dengan bahasa yang sangat lembut pada ayat ke-18, ayat ke-19, kemudian sampai kepada peringatan yang tegas kepada kaum musyrikin, kepada mereka yang ingkar. Lagi sekali saya ingatkan kepada tuan-tuan pada ayat 18 ni, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Qira'ah ni seringkali disebut dalam Quran merujuk kepada bacaan. Bahkan wahyu yang pertama pun Iqra. Kalau seorang daripada tuan-tuan ni membacalah sebagai contohnya, membaca tafsir Tahzib, tafsir Ibn Katsir ni, tahukah anda betapa rumitnya proses yang terjadi dalam otak kita ketika kita melihat dan membaca, dan betapa cepat ia dapat mengenal huruf-huruf, merangkaikannya, memahami maksudnya. Kata mereka yang mengkaji perkataan qara'a ini, bila seseorang baca, saraf-saraf mata segera mengirim bentuk-bentuk tulisan, lihatnya huruf A, B dan sebagainya, kemudian mengirimkannya ke otak. Bayangkan, jadi sebelum ditafsirkan, makna bentuk tulisan itu telah berada di otak kita. Jadi informasi apa yang kita baca itu, ini dinamakan sebagai, lalu di tempat tersebut dia merupakan apa, dipanggil talamus, yang merupakan jambatan antara tubuh dengan otak. Lalu dengan cara yang sangat rumit, cara yang sangat canggih, talamus ini menyalurkan informasi itu ke bahagian-bahagian lain yang ada di otak kita. Jadi bila ada sesuatu yang sangat penting terjadi, bayangkanlah contohnya satu kemalangan lah, di mana perhatian beralih daripada membaca kepada kemalangan itu, maka informasi yang hendak disampaikan itu tidak lagi disalurkan melalui talamus, tapi langsung pergi ke bahagian namanya amigdala. Ni nama-nama saintifik pada bahagian brain lah. Jadi sebelum yang berkaitan itu memahami apa yang dibacanya, denyut jantung itu menjadi bertambah cepat dan keseimbangannya menjadi semakin terganggu. Sungguh luar biasa. Mustahil perkara-perkara ini dapat dilakukan oleh manusia jika ia bukan ciptaan dan bukan pertolongan daripada yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Memang mestinya kita menyedari wujud Allah SWT di sebalik apa yang kita baca. Membaca ni mendekatkan diri kepada Allah. Mata diciptakan oleh Allah ni untuk melihat, dapat detect cahaya lilin daripada jauh sekitar 1,5 km dan dapat melihat hingga berpuluh ribu warna, walaupun mata kita ni berkelip 15 kali per minit, 15 kali. Subhanallah, maha suci Allah SWT. Kita ni buta bila dalam suasana gelap. Bila cahaya masuk je ke dalam mata ni, lens yang Allah jadikan ni akan memfokuskannya secara terbalik pada retina. Nanti bayangan itu akan stimulate sel-sel peka cahaya, lalu akan mengirim signal kepada otak. Otak kemudian bekerja sedemikian rupa mengenal garis-garis yang berbeza-beza pada setiap huruf yang, dan menterjemahkannya, lalu memahaminya, kemudian menghantar kepada kita, mengucapkan rangkaian huruf-huruf yang telah dikenal pasti itu. Allah yang maha berkuasa menjadikan otak kita memiliki dua bahagian pokok dengan fungsi yang berbeza. Bahagian kiri itu menguasai kemampuan kita untuk mengungkapkan bahasa, bahagian kanan pula lebih kepada nak konstruk gambar-gambar di segi geometrinya dan juga perspektif. Jadi anda ni hanya bertugas belajar membaca, dan otak yang diciptakan oleh Allah itu akan bekerja secara automatik. Dulu sebelum manusia mengenali kemampuan menulis ni, yang mana pengetahuan mereka melihat pada alam lah, melihat pada bentuk, pada gambaran yang lukis sebagai contohnya. Maka walaupun setelah manusia mengenal bentuk-bentuk ini ataupun alfabet ini, masih ada orang menilai kemahiran menulis bacanya sebagai satu aib. Ini ada seorang penyair Arab yang ternama Zur Rumah, yang ditemui sedang menulis, memohon kepada yang melihatnya agar kemampuannya itu tidak disampaikan kepada sesiapa pun, kerana menulis aib bagi kami. Demikian alasannya. Jadi saya nak bawakan kepada tuan-tuan bahawa bab membaca ni, dia merujuk kepada satu nikmat yang Allah berikan. Sebab amat menghairankan bila perintah pertama yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, Iqra. Betapa tidak, baginda diperintahkan untuk membaca, padahal baginda merupakan seorang yang tidak pandai membaca, tak pandai menulis. Namun demikian, kehairanan itu segeralah akan luput setelah kita menyadari bahawa membaca adalah tangga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Iqra ni, untuk tuan-tuan yang telah saya uraikan pada kuliah lalu, sebenarnya dia merujuk kepada makna menghimpun, mengumpulkan. Jika ada misalnya perkataan membaca, maka
sebelum anda membaca dengan lidah ataupun mengumpulkan dalam benak fikiran kita, kita sebenarnya melihat ketujuh huruf itu satu persatu terlebih dahulu kan. Jadi kita menyusunnya, menghimpunkannya, dan setelah itu barulah berlaku proses sangat cepat, keluarlah bunyi bacaan yang kita kumpulkan itu. Ni yang saya ceritakan, begitu kompleksnya, luar biasanya mata dan otak kita, begitu cepat dia bekerja hingga bahan bacaan itu lama kelamaan menjadi satu kebiasaan, dan semakin terlatihlah kita boleh ada speed reading dan sebagainya. Saya dah sebut dalam kuliah yang lalu bahawa perkataan Iqra ni juga satu pilihan perkataan oleh Allah yang sangat menakjubkan, kerana dalam huruf-huruf Arab sebenarnya perkataan Qaf, Ra dan juga Hamzah dalam istiqaq akbar yang saya terangkan pada kuliah yang lalu, ketiga huruf ni walau bagaimanapun anda menyusunnya, dia akan mempunyai keserupaan dari sudut makna tau. Baik saya terangkan, kalau anda sebut perkataan Qara'a, mendahulukan Qaf diikuti Ra diikuti dengan Hamzah, Qara'a. Cuba tukarkan jadi Aqarra, letak alif pula di awal, Qaf di tengah-tengah, ada Ra di hujung. Aqarra, kalau Qara'a maknanya mengumpulkan, menghimpun, membaca, yang kita fahamlah. Perkataan Aqarra pula merujuk pada ikrar, mengakui, ataupun satu benda yang disebut mustaqir. Mustaqir ni berarti tenang, mantap dia. Bagaimana pula kalau anda sebut perkataan Ariqa, Ariqa, alif iaitu Hamzah di awal, Ra di tengah-tengah dan Qaf di hujung. Ini maknanya orang yang kena penyakit tak boleh tidur malam, insomnia, dipanggil Ariqa, ditimpa arak. Ni satu penyakit, dia tak boleh tidur malam. Jadi kalau anda lihat perkataan ni satu-satu, seperti kata Ibn Jini contohnya, disebut dalam Mu'jam Maqasid Lughah oleh Ibn Faris sebagai contohnya, bahawa perkataan ini dipanggil dalam istiqaq akbar, ia merujuk kepada makna yang bermuarakan kepada satu hakikat yang sama tau. Baik saya jelaskan lebih lanjut lah, bahawa kesemuanya dapat mengisyaratkan bahawa kalau anda tidak membaca, anda akan gelisah. Kalau anda gelisah, anda tidak dapat tidur. Nampak tak kaitan ni? Qara'a, Aqarra dengan Ariqa. Sebaliknya kalau anda membaca, anda akan tenang. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacaan itu membawa ketenangan. Bila ketenangan itu ada, anda ada pengetahuan, anda ada kehidupan. Maka bila ada kehidupan, ada ketenangan dari sudut jasmani dan juga rohani, maka natijahnya anda akan tahulah, dapat tidur, dapat keselesaan. Bila kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, hidup kita pun jadi mustaqir, maka kehidupan kita jadi lebih baik. Kita ada kediaman yang selesa, boleh tidur, boleh beli rumah yang best, boleh naik kenderaan yang bagus, boleh pergi bercuti sebagai contohnya. Itu semua muara perkataan Qara'a, Aqarra dan juga Ariqa ini tadi. Jadi demikianlah perkataan Qara'a ni kita lakukan supaya kita selamat daripada kegelisahan dan selamat daripada tidak tidur malam. Allahu Akbar. Ni satu bincangan dari sudut fiqhul lughah yang sangat menarik lah tuan-tuan. Jadi lebih lanjut lagi, kalau kita lihat perkataan Iqra' yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah tujuannya untuk kita membaca sesuatu yang akan membantu kita menjadi orang lebih baik. Sebab itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Macamlah kata seorang arif dalam bab tasawuf kan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqi wa man lam ya'rif syarra yushiku an yaqa'a fi. Aku berusaha untuk tahu yang buruk, bukan untuk melakukannya, tapi untuk menghindarinya. Siapa yang tak mengenali keburukan, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Maka dalam konteks ayat ini, suruhan Allah SWT kepada Nabi-Nya memintakan untuk membaca, kerana di situ letaknya syukur pada anugerahnya. Maka Allah SWT menyuruh Nabi-Nya SAW daripada wahyu pertama lagi dalam ayat ini, kaitannya bahawa dia mengkehendaki daripada kita semua membaca satu perkara yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sebab itu kata seorang ulama terkemuka dari Mesir, Syekh Abdul Halim Mahmud, ini merupakan bekas pemimpin tertinggi Universiti Al-Azhar lah, bekas Syekhul Azhar, bahawa membaca adalah lambang dari segala yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya aktif atau pasif. Kalimah itu dalam pengertian dan jiwanya ingin menyatakan bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu, hiduplah demi Tuhanmu. Demikian pula bila anda berhenti bergerak, berhenti melakukan satu aktiviti, maka hendaklah perkara itu didasarkan juga kepada bismi rabbika ni. Maknanya lakukan satu kerana Tuhanmu, jangan lakukan satu kerana Tuhanmu juga. Berhentikan melakukan keburukan juga kerana Tuhanmu. Dan seterusnya hingga pada akhir ayat ni, bahawa jadikan seluruh hidupmu, wujudmu dalam cara dan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi sebab itu kita dapat lihat dalam peringatan yang datang pada ayat berikutnya, bahawasanya kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Orang yang jauh daripada semangat membaca, sifat mereka ni akan menafikan kebenaran, kebaikan, suruhan, perintah daripada Allah SWT. Jadi orang yang sedemikian disanggah oleh Allah SWT kerana sifat mereka ni yang mendustakan hari kiamat dan juga melanggar, melawan, memberontak terhadap apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, yang sepatutnya dapat diatasi bila mengamalkan semangat atau pencarian ilmu melalui membaca ini tadi. Perkataan kalla, kalau kita lihat di sudut bahasa Arab, kalla bal tuhibbunal ajilah, ni kata kebanyakan ahli tafsir ini merujuk kepada makna benar. Maksudnya kamu
kamu ni benar-benar menyukai kehidupan sekarang dan meninggalkan akhirat. Maksudnya mereka menyukai kehidupan dunia dan melakukan apa sahaja untuk mencapai dunia itu, meninggalkan akhirat dan paling daripadanya. Ini sama dalam surah Insan yang telah kita bincangkan sebelum ini, bagaimana mereka mencampakkan akhirat itu wara'ahum. Mereka mencampakkan akhirat itu di belakang mereka. Yauman saqila. Ingat tak perkataan ini telah kita pelajari. Jadi berkata Imam Zamakhsyari pula berkenaan perkataan kalla ini, dia menunjukkan kepada satu maksud sanggahan melawan Nabi SAW akan kebiasaan tergesa-gesa. Jadi pengingkaran sifat ketergesaan itu ke atas Nabi dan anjuran untuk tenang dan berhati-hati. Allah menguatkan perkara itu ikut firman-Nya, bal tuhibbuna al-ajila. Seolah-olah Allah berfirman, justru kamu sekalian wahai anak Adam, kerana diciptakan suka tergesa-gesa, dibuat dengan watak seperti itu, kamu tergesa-gesa dalam segala perkara. Oleh kerana itu kamu suka kehidupan sekarang dan meninggalkan kehidupan akhirat. Kerana manusia suka pada satu yang sifatnya cepat. Cepat untuk cantik, cepat untuk jadi kuat, cepat untuk pandai, cepat untuk jadi putih, cepat untuk kelihatan menarik. Segala-galanya mereka nak melakukan satu perkara itu biar nanti yang cepat, tanpa memikirkan tentang outcome kepada apa yang mereka lakukan itu. Kemudian Allah menjelaskan keadaan orang mukmin dan juga orang-orang kafir dengan firman-Nya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah wa wujuhu yawma idzin basirah tazunnu ay yuf'ala biha faqirah. Wajah orang beriman pada hari itu berseri iman dengan Tuhannya, dan wajah orang-orang kafir pada ketika itu menjadi muram. Mereka yakin akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang sangat dahsyat. Ini wajah orang beriman indah, ceria, bercahaya, bergembira, mereka melihat Tuhannya dengan nyata. Sementara wajah para pendosa di akhirat ni, wajah mereka muram, suram, sedih dan meyakini apa yang akan dilakukan kepada mereka, malapetaka yang akan dikena kepada mereka. Al-Azhari memberikan komentar daripada Mujahid yang tafsirkan perkataan melihat ini dengan tafsiran menunggu. Kerana dalam bahasa Arab, kalau lihat perkataan nazirah ini juga merujuk kepada anzara, maknanya menunggu. Pernah kita bincangkan perkara ini. Cuma dalam perkataan ini, kalau diperhatikan dari sudut bahasa Arab, nazara ini bila dia muta'addi dengan ilah, maka dia tidak dimaksudkan sebagai menunggu. Bagaimana maksudnya? Lihat ayat ini, ila rabbiha nazirah. Jadi perkataan nazara yang ada di sini dimuta'addi dengan huruf ilah. Ilah itu ditakdimkan di bahagian awalnya. Ini satu keindahan dalam teknik penggunaan bahasa Arab, bahawa perkataan nazara itu mengandungi banyak makna, dan penentuan maknanya datang sebab dengan adanya huruf jar yang datang muta'addi dengan huruf ilah di situ. Macam juga bahasa Arab bila sebut perkataan raghiba'an dengan raghibah fi, ini berbeza. Raghibah nampak macam sama, tapi adanya huruf jar muta'addi dengan an membawa maksud yang berbeza. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, insya-Allah saya akan uraikan perkara ini kuliah akan datang, bahawa yang dimaksudkan di sini adalah melihat, bukannya menunggu. Kerana perkataan nazara bahasa Arab ini bila datang ilah, dia berarti melihat. Insya-Allah perkara ini akan diuraikan kuliah akan datang. Begitu keindahan yang terdapat dalam uslub pemilihan perkataan bahasa Arab ini sebagai satu daripada wajah ijaznya. Sehingga kita jumpa dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi diterbitkan